Definisi terapi seni. Terapi seni ini sebenarnya satu pendekatan yang bantu individu meluahkan perasaan mereka melalui aktiviti yang kreatif. Maksudnya, bila murid melukis ataupun menghasilkan sesuatu karya, mereka bukanlah sekadar berkarya tetapi mereka sedang berkongsi emosi dan juga pengalaman mereka. Kadang-kadang apa yang mereka rasa susah nak cakap. Jadi, seni ni boleh bantu mereka untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Teori. Dalam menjelaskan keberkesanan terapi seni terhadap perkembangan emosi murid, terdapat beberapa teori yang menyokong pendekatan ini. Salah satunya ialah teori humanistik oleh Carl Rogers. Teori ini lebih fokus kepada kebebasan murid untuk mengekspresi diri. Dalam konteks terapi seni, murid ini diberi peluang untuk pilih sendiri medium yang mereka suka. Contohnya warna, lukisan ataupun collage. Apa yang penting bukan cantik atau tidak hasil tu, tetapi bagaimana mereka guna simbol dan warna untuk menunjukkan perasaan mereka. Teori yang kedua adalah teori psikoanalitik daripada Sigmund Freud. Jika teori humanistik memberi fokus kepada kebebasan murid mengekspresikan diri, teori psikoanalitik pula melihat seni sebagai cara untuk meluahkan emosi yang terpendam dalam diri. Kadang-kadang, murid sendiri tak sedar apa yang mereka rasa, tetapi melalui lukisan ataupun simbol, kita boleh nampak gambaran emosi tersebut. Jadi, seni menjadi satu medium untuk faham dunia dalaman mereka. Objektif 1. Melalui aktiviti ini, objektif pertama adalah untuk bantu murid mengekspresikan emosi mereka secara bebas. Ini penting terutamanya bagi murid yang suka meluahkan perasaan secara lisan. Dengan melukis, mereka ada ruang yang selamat untuk menunjukkan apa yang mereka rasa. Slide ini menunjukkan manual penggunaan bagi aktiviti lukisan emosi. Secara ringkasnya, aktiviti ini bermula dengan pengenalan emosi, diikuti dengan penerokaan bahan dan penghasilan karya oleh murid. Seterusnya, murid akan berkongsi hasil mereka dan guru akan memberikan maklum balas yang positif. Langkah-langkah ini membantu memastikan aktiviti ini berjalan dengan teratur dan juga berkesan. Selaras dengan teori humanistik dan psikoanalitik yang menekankan ekspresi emosi melalui seni, aktiviti pertama yang dijalankan ialah lukisan emosi. Dalam aktiviti ini, guru akan mulakan dengan memperkenalkan beberapa jenis emosi seperti gembira, sedih dan marah. Kemudian, murid pilih satu emosi dan melukis berdasarkan perasaan tersebut. Sepanjang aktiviti ini dijalankan, murid bebas menggunakan warna dan juga bentuk mengikut kreativiti mereka yang tersendiri. Di akhir aktiviti ini pula, murid akan berkongsi maksud lukisan mereka. Jadi ini membantu mereka membina keyakinan diri sendiri melalui lukisan emosi. Ini merupakan contoh pelaksanaan bagi aktiviti yang pertama iaitu lukisan emosi. Seterusnya, kita boleh lihat contoh aktiviti pertama dalam video ini. Video ini menunjukkan bagaimana aktiviti lukisan emosi dijalankan. Melalui video ini, kita dapat lihat murid melukis berdasarkan emosi yang mereka pilih. Mereka menggunakan warna dan juga bentuk untuk menggambarkan perasaan masing-masing. Ini menunjukkan murid berjaya mengekspresikan emosi secara kreatif. Objektif
Kedua, selain membantu murid mengekspresikan emosi melalui aktiviti lukisan tadi, aktiviti yang dijalankan juga mempunyai objektif lain, iaitu dapat meningkatkan kemahiran motor halus melalui aktiviti membentuk doh. Ini kerana mereka perlu menggunakan tangan untuk membentuk, memegang dan mengawal pergerakan semasa aktiviti dijalankan. Slide ini menunjukkan manual penggunaan bagi aktiviti yang kedua, iaitu membentuk doh kreatif. Secara ringkasnya, aktiviti ini dimulakan dengan pengenalan warna dan kaitannya dengan emosi. Kemudian, murid memilih warna doh berdasarkan perasaan mereka dan membentuk doh mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, murid akan berkongsi hasil dan guru akan memberikan pengukuhan yang positif. Langkah-langkah ini bukan sahaja dapat membantu murid mengekspresikan emosi, malah dapat meningkatkan kemahiran motor halus melalui pergerakan tangan semasa membentuk doh. Bagi meningkatkan kemahiran motor halus murid seperti yang dinyatakan dalam objektif kedua, aktiviti yang dijalankan ialah membentuk doh kreatif. Di dalam aktiviti ini, guru akan kaitkan warna doh dengan emosi. Contohnya seperti warna merah mewakili marah dan biru pula adalah untuk sedih. Kemudian, murid akan membentuk doh menjadi simbol yang mewakili perasaan mereka. Selepas itu, mereka akan berkongsi hasil dan guru akan beri galakan yang positif. Aktiviti ini bukan sahaja dapat membantu emosi murid, sebaliknya dapat menguatkan koordinasi motor halus murid. Ini pula merupakan contoh pelaksanaan bagi aktiviti yang kedua, iaitu membentuk doh kreatif. Seterusnya, kita lihat contoh bagi aktiviti kedua dalam video berikut. Video ini menunjukkan bagaimana murid menjalankan aktiviti membentuk doh kreatif. Dalam video ini, murid menggunakan tangan untuk membentuk doh mengikut kreativiti mereka yang tersendiri. Aktiviti ini membantu meningkatkan koordinasi tangan dan juga kemahiran motor halus. Pada masa yang sama, murid juga dapat mengaitkan hasil mereka dengan emosi.